tuan-tuan dan puan, kembali lagi menyaksikan Anugerah Screen 2014 yang dibawakan oleh Baby's Blinks Gold selaku penaja utama dan Huawei selaku penaja bersama. Ya, jangan lupa hashtag kami ASK 2015 di Twitter dan juga Instagram anda. Jom, hashtag ASK 2015 dan Worldwide Trending. Ya. Terima kasih. Dan kepada sesiapa yang ketinggalan menonton Kapet Merah dari jam 7.45 malam tadi, anda boleh saksikan menerusi catch up esok di www.tonton.com.my. Okey, jangan malu-malu nanti kan. Cover zip dari itu adalah untuk cover bulan November Zone Interaktif Persona ataupun zip untuk majalah digital rasmi ASK 2015. Okey, saya nak kongsikan kepada anda semua yang mana sekarang ini tukar sekejap jadi pengacara muzik-muzik. Okey, sharing is caring. Okey, separuh akhir Music 30 akan bermula 22 November. Dan sepatutnya setiap Sabtu, tapi kali ini setiap hari Ahad 9 malam 3 minggu berturut-turut. Ya, jangan lupa tuan-tuan dan puan saksikan muzik-muzik. Alright? Dan ini tibalah masanya. Untuk persembahan yang cukup unik, kena fokus dekat atas pentas. Unik. 2 persembahan, 2 gabungan suara, 2 gabungan lagu. Lagu yang telah diubah, sesuaikan daripada balada, daripada rock ke ghazal. Yes. Macam manakah bentuk bunyinya? Mari kita tonton ramai-ramai. Tepukan untuk Sarah Fasli dan juga Asmida. Segalanya terus
tuan-tuan dan puan, satu persembahan yang cukup luar biasa ya, sampai Abang Hermantino pun cakap buat itu. Tapi saya tak tahulah dia buat itu tu untuk muzik dia ke ataupun untuk penyanyi perempuan tu. Bang, untuk penyanyi ke untuk musiknya? Musiknya, satu lagi tu bukan untuk Ghazal tadi ya. Satu benda yang unik tuan-tuan dan puan. Okeylah. Di mana yang kita bagi tahu tadi, kita nak membaca komen-komen anda yang dihantarkan di Twitter. Sekarang saya akan bacakan daripada penyampai Yusran Yusof. Hayo, kepada Awi yang handsome Justin Bieber Malaysia, tolong sampaikan salam aku dengan Nora Danish. Terima kasih. Nora Danish di mana? Dia kirim salam. Ya Nora, dia kirim salam. Okey, aku dah sampaikan salam kau. Daripada Ilatira Shah, ASK 2015 sedap Asmidar dengan Sarah nyanyi lagu di Pintu Syurga dalam bentuk Ghazal, serius sedap. Ya, itu dia daripada Sakinah Hisham. ASK 2015 bawa tema kelainan Dolls. Daripada ni daripada ni aku dia tulis Arab dah sekali. Wow, so amazing Sarah dan Asmidar, I love it. Itu dia. Daripada Ai, terbaiklah Ghazal pula, dia cakap. Okey tuan-tuan dan puan, itu dia sedikit daripada komen anda. Baiklah, kita nak jemput ke atas pentas utama pasangan penyampai yang seterusnya ini. Kita persilakan Nadia Nisa dan Namron. Sekarang kita lihat calon-calon untuk drama rantaian popular media sosial. Calon-calonnya. Calon-calon bagi anugerah drama rantaian popular media sosial. Setitis Kasih dan Nia, Bena Kudus Sedikit Malam. Tentang Hati, Global Station Sedikit Malam. Rindu Awak 200. Akan menerima sebuah telefon pintar tajaan 2. Pemenangnya adalah Rindu Awak. Media Prima TV3 anugerah ni, peminat penyokong, pengundi yang tak henti hashtag saya undi Rindu Awak 200. Terima kasih semua. Thank you je Screamers. Thank you semua. Kau rasa terbaik drama. Calon-calonnya adalah calon-calon bagi anugerah penyunting terbaik drama. Akashdeep Singh, Lorong Kecil ke Syurga. Samsiur Zaman Esek, Seliga. Jasim Ji dan Valerie Mok dari Pintu Neraka. Izan Masuri, Penyambung. Cahaya Malaikat.
adalah Akash Deep Singh, baru kecil juga. Thank you ASK. Terima kasih Nara, Raja Nukris, Ani Communication. Thank you my wife Marsha. Love you. Thank you so much. Yes. Rasa? Kau rasa? Oh ya. Baik, tahniah kepada para pemenang dah 15 trofi, kita tahu siapa pemiliknya. Tinggal lagi 10 pemenang saja tuan-tuan dan perempuan. Ya, seperkara yang menarik, anda juga akan dapat melihat fashion terbaru artis-artis pada malam ini di dalam Zip mulai Selasa ini 10 November. Dan jangan lupa Time Zone Interaktif Pesona di App Store dan Google Play Store. Okey, dan semua pasal fashion kan. Kapet Merah ASK 2015. Anda boleh saksikan yang mana selaku penaja utama kami Babies Blingo telah berbesar hati memberikan satu anugerah kepada artis-artis yang hadir pada hari ini yang dipanggil anugerah Bintang Bersinar Babies Blingo. Berikan tepukan dahulu. Alright. Dan anugerah ini akan disampaikan kepada artis yang paling bersinar, cantik, sigap bergaya dan pemenangnya ialah ini dia. Siapa ni? Niloufar. Menyesat saya kata dari tadi. Terbuka untuk Niloufar cantiknya. Katanya baru semalam buat. Buat apa? Buat baju. Oh. Ingat buat muka. Mungkin dia memang cantik. Alhamdulillah. Okey, itu Niloufar. So kalau I dengan penyampai yang seterusnya ini pula, mana cantik? Siapa? Farah Fazana dengan Maya Karim. Awak sungguh ke nak tanding dengan Maya Karim? Apa salahnya? Saya sekali make up penat ni kot. Maya Karim dan Farah Fazana, yang mana cantik? Saya rasa awak jangan tanding lah. Okeylah, jangan bertanding. Untuk kategori yang seterusnya ini pelakon wanita dan lelaki terbaik filem. Berikan tepukan untuk Maya Karim dan Samarul Hisham. Assalamualaikum semua. Dan selamat malam kepada anda semua. Kami di sini dengan bangga ingin menyampaikan anugerah yang sentiasa dinanti-nantikan setiap tahun. Ya, betul Maya. Semestinya anugerah untuk pelakon lelaki terbaik filem dan pelakon wanita terbaik filem. Kita mulakan, yes, dengan kategori pelakon wanita terbaik filem. Calon-calon bagi anugerah pelakon wanita terbaik filem. Nadia Nisa, Gila Baby. Diana Jasmine, Isyarat Cinta. Aku selalu rasa bicara dengan saya. Liza Suriani, Tendang Orang. Isara Aisyah, Bayang Kim. Nora Danish, Ana Jan. Selain daripada trofi, pemenang akan menerima hadiah tajaan Babies Dings Gold. Wow. Dan pemenangnya untuk tahun ini adalah Lisa Lisa Suriani.
aku untuk mendapat pengiktirafan daripada juri ASK 2015 ni memang sangat bermakna. Rezeki anak pun. Tapi tak mungkin saya berdiri di sini kalau tidak kerana suami saya, Yusri. KRU Studios, guru lakonan saya bagi filem Dendawa Mati, Ibu Fazil Nami, thank you so much. If it weren't for you, I wouldn't be standing here. Dan juga Haji Mara, Jason Brown. Terima kasih. Selamat malam. Tanya kepada Nisa Suryani. Okey, seterusnya siapa pula yang akan menggenggam trofi pelakon lelaki terbaik filem? Kita saksikan calon-calonnya. Calon-calon bagi anugerah pelakon lelaki terbaik filem: Adi Putra, Isyarat Cinta; Riz Virus, Matudo; Ron Palari, terbaik pemilihan. Wan Hadafi Su, lelaki harapan dunia. Selain daripada trofi, pemenang akan menerima sebuah telefon bintang kerajaan Huawei. Itu dia hebat-hebat. Dan pemenangnya seorang pelakon muda yang sangat berbakat besar yang saya kagum, Beto Hussaini. Saya tak pernah pasang angan-angan ataupun cita-cita setiap kali diberi tanggungjawab untuk merealisasikan sesuatu watak. Namun ini adalah suatu pengiktirafan. Saya bersyukur kehadirannya. Terima kasih kepada KB Batia, terima kasih kepada seluruh rakan-rakan lakon saya yang berkongsi tenaga, Nadia Nisa, Shana Samad. Terima kasih kepada seluruh warga kerja Gila Baby, isteri saya, keluarga saya yang sentiasa mendoakan, menyokong saya, mendoakan kesejahteraan dan kesihatan saya supaya saya dapat bekerja. Terima kasih kepada semua.